Jadi sekarang ini Ifan berada di foyer Wisma Berita Angkasa Puri. Tadi kalau Sophie dah laksanakan jualan agromadani, sekarang Ifan akan kongsi kepada anda berkaitan dengan babas halal. Halal terjaga, kualiti terpelihara. Untuk hari ini Ifan bersama dengan Dr. Tamu. Kita bersama dengan Puan Nur Shalina binti Muhammad Razali, pengurus Hal Ehwal Halal Bawah Produk Malaysia yang Berhad. Dan kita juga bersama dengan Puan Nur Zalina Nordin ataupun lebih mesra dikenali sebagai Chef Lina. Assalamualaikum kedua-duanya, apa khabar? Assalamualaikum. Baik. Okey, baik. Jadi kita nak mulakan terlebih dahulu sambil-sambil nanti Chef masak, kita kata tentang halal lah. Iyalah. Tapi sebelum tu, apa yang dibawakan untuk hari ni Chef? Apa yang kita nak masak hari ni? Bahan-bahan ni untuk sup kambing babas. Sup kambing babas. Ni sempena dengan Hari Raya Haji tak lama lagi kan. Bukan saja kambing, lembu dan lain-lain jugalah. Jadi saya mula nak menumis lah dulu ya. Okey, apa di antara bahan yang kita perlukan untuk menumis Chef? Ni ada yang ni ada apa ni, buah pelaga dengan bunga lawang, lepas tu dahlia, lepas tu bawang-bawang, bawang putih dan bawang merah yang di blend. Lepas tu bahan-bahan lain yang orang kata akan menyerikan lagi lah. Dan tentu sekali kambing kita, lembu pun boleh, tulang pun boleh. Yang penting kita ada ni lah, daun sup, bawang goreng dan tomato. Dan saya menggunakan tiga rempah babas di sini ya. Okey, ada rempah sup, sebut ada hitam dan sebut ada putih. Okey, baik. Saya akan bagi masa dekat Chef Din untuk terus menumis. Baik. Dan saya akan bersama dengan Puan Nur Shalina di sebelah saya untuk berkongsi berkaitan dengan keistimewaan produk babas ni. Dari segi halal bagaimana Puan? Okey, keistimewaan produk babas ni semestinya produk babas kita ada halal lah. So terjamin dari segi kualiti, dari segi kebersihan, dari segi keselamatan. Sememangnya kita cakap halalan thayyiban. So pengguna jangan risaulah, memang semua produk kita memang terjamin halal. Kalau mungkin Puan boleh kongsi kepada kami, sudah berapa lama babas produk ini telah pun bertapak di Malaysia? Sejak bila Puan? Okey, syarikat babas dah bertapak di Malaysia sejak tahun 1977 lagi. Lebih kurang 48 tahun lah. So memang bermula di kilang, bermula di shop blok kecil saja. So sekarang kami ada 5 kilang di Selayang dan juga di Rawang dengan pelbagai variety rempah ratus dan juga tepung-tepung, produk tepung-tepung pun kami ada. So produk seperti produk kita ada rempah kari ikan dan udang, rempah kari ayam dan daging, rempah kunyit, lepas tu sebut lada hitam, sebut lada putih, sebut rendang dan pelbagai lagi lah. Baik, macam-macam lah ya. Serbuk dan juga perasa yang ada yang dibawakan oleh babas produk Malaysia Berhad ini. Mungkin Puan boleh kongsikan sejak bila pula babas mendapat iktiraf halal itu sendiri? Iktiraf halal kami dapat sejak tahun 1996. Pada masa itu syarikat babas adalah salah satu syarikat yang terawal memohon halal, iaitu JAKIM sekarang. Pada masa itu kita panggil BAHIS, Bahagian Hal Ehwal Agama Islam, bawah Jabatan Perdana Menteri lah. So sekarang dah tukar kepada JAKIM, nama JAKIM. Okey, sememangnya sudah lebih kurang 30 tahun lah kami pemegang persijilan halal JAKIM sehingga kini untuk semua kilang kami, iaitu 5 kilang di Selayang dan juga di Rawang, dan untuk kesemua produk iaitu 41 produk. Jadi memang diakui halal dan juga bersih ya. Kita menggunakan istilah halal thayyiban pastinya. Nampaknya Chef Lin sekarang tengah sibuk ni. Chef Lin, apa proses yang tengah Chef Lin lakukan sekarang? Bila kita punya bawang tu dan bahan-bahan kisar tu dah kita tumis sampai wangi, kita masukkan rempah sup babas dan juga air rebusan. Air rebusan daging? Yang ni kambing lah, saya guna kambing. Dan kita kacau lagi lah sampai dia betul-betul masak air rempah tu. Dia punya bau dia Chef Lin, Masya Allah. Penting tu kalau kita gunakan rempah babas ni, kita percaya tentang halal, tentang mutu dia. Mutu, kualiti, dia, keselamatan halalnya kita yang memang boleh percaya. Yang pasti dia memang sedap lah. Membuatkan apa-apa sup dia, insyaAllah. Macam Chef sendiri, berapa lama dah Chef menggunakan produk babas ni Chef? Rasanya berpuluh tahun dah. Lama dah Chef ya. Sebab yang penting kita pergi pasar raya, semua babas produk ada. Kan, kita pilih je. Kita tengok yang babas punya kategori tu kan, pilih. Macam-macam ada lah ya. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan lagi bagaimana dari segi halal itu sentiasa dititik beratkan dan dijaga dengan baik oleh tim halal babas sendiri.
Okey, macam kami ada Jabatan Hal Ehwal Halal, iaitu diselia oleh saya lah sebagai pengurus Hal Ehwal Halal di Syarikat Babas, dan di bawah saya ada 9 orang halal eksekutif. So setiap mereka akan ditugaskan ke setiap kilang kami, dan juga untuk menjaga terutamanya dari segi kita mengikut prosedur-prosedur persijilan halal itulah. So kita ada kawal selia harian, tugas-tugas harian memang sememangnya kita tak leka lah. Memang kita akan kawal dari pemprosesan raw material itu, penerimaan bahan mentah sehinggalah produk itu dihasilkan. So kami akan kawal. Kemudian dari segi orang kata untuk aplikasi halal, kami sentiasa update pihak so JAIZ, kami diselia maksudnya persijilan halal Babas di bawah JAIZ, Jabatan Agama Islam Selangor. Okey. So sentiasa kami update pada JAIZ. Contohnya kalau kita nak guna bahan mentah baru, kami akan memohon terlebih dahulu. So kita tak leka lah, kita akan buat pengurusan yang sangat teliti. Betul. Jadi kita memang akan titik beratkan juga proses-prosesnya itu dari hari ke hari lah ya. Maksudnya kita akan memastikan setiap aspek hal itu akan dijaga oleh pekerja-pekerja di Babas, lagi-lagi dari Hal Ehwal Halal. Okey, jadi Chef, kita mungkin nak masukkan daging sekarang ke belum masanya lagi atau macam mana? Ada satu tip lah. Kalau kita belum rebus daging ataupun kambing ataupun tulang, kita masukkan awal-awal tadi dan kita masak dengan air rebusan lah. Okay. Tapi kalau dah rebus, kita boleh terus masukkan, ya. Dan selain daripada itu juga saya tambah ni ya, orang kata untuk rasa yang lebih sedap, lobak merah dan juga seleri ya, ataupun daun sadri, batang sadri dan juga ubi kentang. Baik. Jadi hari ini saya menggunakan berapa gram daging? Ni 1 kilo. 1 kilo. Lebih kurang 1 kilo lah. Jadi saya masukkan ni dulu. Boleh. Menambah perisa kesedapan dia lah. Tambah kesedapannya. Kalau chef yang buat, saya pasti dah percaya memang akan sedap. InsyaAllah. Pengalaman lagi kita gunakan produk Babas kan, chef? Ya betul. Sebab selain daripada itu kita banyaklah ada yang kita akan gunakan ni. Sekejap lagi lah. Kejap lagi. Jadi tunggu dia mendidih lah. Okay. Kita letak kambing dulu. Kita masukkan kambing sekarang ini. Inilah kambing yang telah pun direbus sebelumnya. Dah rebus, boleh masuk terus lah. Kalau tidak, saya ada nak kena rebus lagi kan, chef? Saya ada satu petua ya. Satu petua kalau kita nak cepat empukkan, kita letak biji kurma. Letak biji kurma dalam ni, dalam 5 biji ya. Biji kita bukan kurma biji sahaja. Biji sahaja. Okey, supaya dia lagi senang empuk ke? Ya, betul. Okey. Alright. Dan kita tunggu dulu. Berapa lama chef nak tunggu ni? Sampai dia mendidih. Okey, sampai mendidih. Lepas tu baru kita boleh masukkan ubi bahan kentang. lain lah. Ya, betul. Yang ni pun dah empuk dah lah. Okey. Kalau tidak, kalau di rumah, kita daging tu belum empuk, kita tunggu sampai dia dah empuk, baru kita letak ni dua. Okey. Mungkin chef boleh kongsikan perbezaan kalau chef menggunakan bahan-bahan lain sebelum ini. Kalau dengan menggunakan Babas punya produk, apa perbezaan chef? Saya yang pertama, kita kena yakin lah ya, kita yakin. Kemudian bila kita dah cuba ni, kita tahu rempah-rempah dia memang terpilih lah untuk menghasilkan masakan yang enak lah. Dan contohnya kalau kita nak buat apa sajalah, rendang ke kan, apa-apa yang kita fikir kari, untuk ada kari yang pedas ya, untuk ni. Jadi bila kita yakin tu, insya-Allah memang masakan kita jadi sedap. Betul. Yang penting kita kena yakin yang produk Babas keluarkan ini semuanya halal dan thayyibannya. Tiada yang perlu kita ragui semestinya untuk kita menggunakan dalam masakan seharian kita. Sebab orang Malaysia ni puan, kita suka makanan yang ada perisa kan. Kita suka makanan yang punya rempah ratus kan. Kita sebagai orang Malaysia memang begitu. Betul. Kalau kari ke suka memang rempah. Kita ni tak perlu pilih yang lain, kita perlu pilih produk Babas saja. Mungkin puan boleh kongsikan tentang itu. Lagi satu, produk kami ni macam Ifan cakap tadi, kita perlukan rasa. Tapi produk kami tidak ada MSG, tidak ada pengawet, tidak ada bahan-bahan asing yang lain, tidak ada pewarna. So jadi dia semula jadi, rempah semula jadi yang kami grind, yang semestinya segar, yang memang diperolehi bahan-bahan mentah tu daripada tempatan dan juga luar negara, contohnya Indonesia, Vietnam,
garam, asolia dan pelbagai lagi lah. So memang kami pilih bahan-bahan mentah tu yang memang yang segar dan berkualiti. Betul. Sebab tu dia kalau kita masak tu bau harum. Bau harum, ya, memang. Sekarang bau tak harum. Sangat. Tadi sebelum mula, bila chef dah menumis letakkan bahan-bahan tu, Ifan dah boleh bau dah. Kan? Betul lah tu apa yang dikongsikan oleh puan kita sebenarnya. Apabila Babas telah memilih produk-produk dan juga bahan mentah yang terbaik sahaja untuk kita siapkan dan jual kepada anda sebagai rakyat Malaysia menggunakan produk-produk Babas. Okey. Oh, chef dah masukkan ubi kentang, dah masukkan juga carrot. Okey. Dan juga celery tadi. Dan juga tomato. Tomato pun ada juga. Okey. Untuk orang kata menambahkan rasa sedikit masam lah. Okey, kalau ikutkan yang chef masak ni untuk berapa hidang? Dalam 6 ke 7 orang boleh masak lah. 1, 2, 3. Okey, boleh. Cukup untuk saya join sekali. Okey. Jadi chef, bila kita akan masukkan ni bawang goreng itu semua? bila dah mendidih. Oh, bila dah mendidih. Satu lagi saya nak kongsi ya. Silakan chef. Kita juga akan masukkan serbuk lada putih dan serbuk lada hitam Babas. Ini pun wangi ya, harum dan pasti dibuat daripada produk-produk yang bermutu. Jadi mungkin tanya kenapa ya kena ada dua-dua? Sebenarnya serbuk lada hitam ni memberikan rasa yang pedas sikit, tapi serbuk lada putih ni memberikan aroma. Orang kata melengkapkan. Jadi jangan lupa letak ya untuk sup-sup kita. Tak banyak ya, dalam satu sudu teh je. Okey, baik. Sambil chef nak siapkan hidangan sup kambing kita pada hari ini dan Ifan pun akan rasa sebentar lagi, tapi